Ini adalah mesin ATM Public Gold dekat Menara Public Gold lah tuan-puan, sebab sekarang ni kita ada lebih kurang 50 buah mesin ATM Public Gold. So Fan nak tunjuk dekat tuan-puan, hanya satu sahaja mesin ATM Public Gold yang kita boleh keluarkan item-item besar dan juga barang kemas. Okay, so kita ada dari sekecil-kecil item 0.5 gram, ada suku dinar, dan kita ada juga barang kemas tuan-puan. Tuan-puan nak keluarkan emas 999.9, contohnya charm, kita ada rantai, tuan-puan boleh keluarkan daripada mesin ATM ni. Okay, tuan-puan boleh beli secara full payment. So item-item besar ada juga, mungkin stok waktu ni yang Fan tengah record video ni mungkin dah habis dekat sini. So tak ada masalah tuan-puan, bagi tuan-puan yang tak ada account Gap, yang mana tuan-puan boleh kumpul gram emas dalam account Mas Gap tuan-puan, kumpul sikit-sikit tuan-puan boleh juga withdraw daripada mesin ATM. Contohnya Fan ambil satu design macam ni. So dekat sini tuan-puan boleh pilih, tuan-puan nak keluarkan daripada account Gap, tuan-puan tekan saja JAP withdrawal, atau tuan-puan nak beli secara full payment on the spot dekat mesin ATM Public Gold ni, tuan-puan boleh beli dengan harga retail lah RM495 untuk 1 gram ni. So cara dia nanti, bila tuan-puan dah tekan Gap withdrawal ni, tuan-puan boleh scan sajalah QR yang ada dekat apps Public Gold tuan-puan. Yang kedua, kalau tuan-puan nak beli secara full payment, tuan-puan tekan saja make payment on the spot, nanti emas akan keluar dekat tepi sana lah. Tuan-puan boleh pilih tuan-puan nak bayar guna secara by debit, visa ataupun e-wallet. Nanti tap sahaja dekat bahagian sini, emas akan keluar dekat sini. Sangat-sangat mudah dekat Public Gold ni tuan-puan. So bagi tuan-puan yang tengok video ni, yang belum ada akaun emas Gap Public Gold lagi, nak menabung emas serendah RM100, sama ada tuan-puan nak fisikalkan daripada mesin ATM ataupun secara postage, tuan-puan boleh klik link di bio Fan, nanti Fan akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fan untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.